Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Alia Farisha dari kru TPSS SMK Berjaya. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Setelah berbulan-bulan berdepan dengan tekanan dan mengorbankan masa dan tenaga demi mencapai hasil yang bakal menggembirakan kedua ibu mereka. Keputusan yang diterima bukan sekadar angka di atas kertas, malah menjadi penentu arah mereka bagi masa depan yang mereka impikan. Dalam episod kali ini, kami membawakan liputan sekitar suasana pada hari keputusan SPM 2025. Hai, Assalamualaikum. Salam. Boleh perkenalkan diri tak? Okey, nama saya Dia Tasrina binti Imran. Orang biasa panggil saya Dia lah. Saya nak tanya satu soalan. Boleh, apa subjek yang paling mencabar untuk akak? Paling mencabar AdMed lah, AdMed. Ada tips tak untuk cemerlang dalam subjek tu? Tips dia, ikut je cakap cikgu. Cikgu show tu dia dah analisis daripada mula-mula, daripada tahun lepas punya. So korang kena ikut je cakap cikgu. Kalau cikgu bagi latihan tu buat. Saya daripada E trial dapat B plus atau B plus AdMed untuk SPM. Alhamdulillah dapat, tu pun kira luck je. Tapi kalau boleh memang kena elok lah, nanti korang dapat A. Ada tak mesej untuk calon SPM 2026 macam saya ni? Okay, mula lah untuk SPM 2026, korang kena buat elok-elok, mula elok-elok. Sebenarnya SPM ni kalau korang buat betul-betul, senang je. Boleh dapat straight A, sumpah. Amin. Terima kasih Akak Dia. Hai, Assalamualaikum. Boleh perkenalkan diri akak tak? Saya Chen Ying dari 5 akhir tahun dulu lah. Nama saya Iqbal Hakimi bin Kamal Hisham dari kelas 5 Majuri. Apa subjek paling mencabar untuk akak? Sebab saya kan ambil science stream, saya rasa yang paling cabar tu mestilah biologi sebab kan dia kena ingat banyak benda, lepas tu mungkin ada yang soalan kebab. Okey, bagi saya kurang berminat dengan subjek kira-kira. Jadi saya agak markah bagi subjek kira-kira agak kurang sikit pada trial hari tu. Matematik dan prinsip perakanan lah. Okey, ada tak tips untuk cemerlang dalam subjek tu? Kalau biologi kan dia nak ingat-ingat banyak benda, so tipsnya guna cara yang paling menarik ataupun mudah untuk ingat. Ingat tu mungkin kau cipta satu lagu, ingat chapter tu. Lepas tu pun kena buat banyak trial punya question lah. Okey, bagi saya, apa pun Alhamdulillah, SPM tahun ni saya dapat prinsip perakanan dan matematik A. Jadi antara tips saya ialah kita kena tahu kelemahan diri kita dan perbaikinya. Contohnya kalau ada masa lapang waktu rehat, setengah jam kalau setiap hari kita jumpa cikgu untuk buat matematik atau prinsip perakanan, insyaAllah boleh dapat A. Ada mesej tak untuk calon SPM 2026 nanti? Saya haraplah boleh berusaha banyak-banyak, buat paper banyak-banyak, nanti boleh dapat straight A lah. Okay, untuk SPM tahun 2026, saya nak mengucapkan selamat maju jaya dan tahu kekuatan diri sendiri. Okay, good luck semua. Okey, terima kasih. Assalamualaikum pengetua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh saya tanya satu soalan? Boleh, insyaAllah. Apakah GPS SPM 2026? Kita tahun ini, yang kita target tu tahun 2025, 518. Mencapai tahun ini, maksud saya SPM 2025, 484. InsyaAllah, kita akan target 480. To be safe. Kita takut tak capai. Jadi, saya berani letak 480 2026 yang mana itu adalah tugas dan tanggungjawab pelajar tingkatan 5 pada tahun. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih pengetua. Assalamualaikum. Demikianlah liputan bagi hari pengumuman keputusan SPM 2025. Tahniah diucapkan buat semua calon atas pencapaian masing-masing. Ingatlah, keputusan yang diterima bukanlah penamat, tetapi permulaan kepada perjalanan yang baharu dalam kehidupan. Teruskan melangkah dengan penuh keyakinan. Terima kasih kerana menonton TVPSS Lensa Wira. Jumpa anda di masa akan datang dari lensa kami ke hati anda.